Hello, what's up guys? Disebabkan kita berkemungkinan esok akan raya, so tema kita hari ni adalah raya. Tapi pernah terfikir tak iklan mana yang paling gempak daripada segi emosi, storyline dan juga sinematik? So kali ni kita akan siasat dan rankingkan top 6 iklan raya terbaik untuk tahun 2025 ni. So untuk iklan yang pertama kita adalah Plus Raya 2025 yang bertajuk Kias Rindu. Actually aku ada perasan director untuk iklan ni dekat aplikasi TikTok, which is Ashraf Mokhtar. Yang aku sukanya, dia kata ada angle dalam iklan ni, ada makna tersirat dia tersendiri. So macam a little bit curious macam mana dia punya angle-angle tu. Dan ada beberapa scene yang dia letak dekat dalam video dia. Dan aku rasa macam wow, agak impress juga dengan iklan ni. Dan macam mana idea-idea dia masukkan dekat dalam iklan raya ni. So jom kita tengok dulu. Thumbnail pun nampak lawa. Okay, jom kita try tengok. Lah, patut okay. Tak boleh on. Jauh-jauh Lia balik ini je, Mak. Dekat apa maksud dia? Tahu nak balik sini. Alang-alang balik ni. Berbuka sini lah ya. Mak masak sambal ikan bilis ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, abang mana? Kak Lia tak kerja? Alif, sini. Lah, bocor. Apa lagi? Panjatlah. Ba, kenapa tak panggil asing pipe je, Ba, macam biasa? Oh, maksudnya parent diorang ni suruh diorang balik semata-mata untuk disebabkan oleh ada masalah dekat rumah ke, minta tolong gitu ke? Okay. Dia penat agaknya kot. Puasa kan? Puasa? Pula. Okay, dia punya vibes tu rasa lah. Vibe tu. Kita kerja pagi esok, Bang. Kias Rindu. Waalaikumsalam. Macam tengok dia punya cinematic tu macam drama pun ada juga. Tapi memang lawak. Serius. Dengan dia punya title dekat sebelah tu kan. Serius lawak. Dah mula dah. Waalaikumsalam, Ma. Wi-Fi mati dah. Pula. Ya, Ba. Alif kat dalam seremban ni. Alif, balik Melaka kejap. Oh, okay. Abang takut terbakar. Sebenarnya ni trick ke apa ni? Puan dah cakap kan, jangan main phone masa Aku rasa ni trick je. Alah, comelnya mak dia. Kenapa ni, Ba? Tak payah. Kenapa pula lagi masalah ni? Relax. Abah ni. Kejap. So, Hello? Ya, tolong Mak. Mak terkunci dalam rumah. Macam mana boleh terkunci pula? Kamu lah ni. Mak sabar jap. Lia ada meeting, nanti Lia call Lia. macam mana boleh terkunci dalam rumah? Sepatutnya kalau terkunci dalam rumah boleh buka gitu je lah. Ataupun disebabkan mangga daripada luar. Itu memang tak boleh lah. Okay, sama tengok. Kejap je. Ya, Kak. Tolong Mak. Mak terkunci dalam rumah. Oh, diorang dua adik-beradik je. Alif tengah sibuk settlekan masalah Abah ni. Kenapa? Ni mesti trik dia orang ni. Ni semua adik punya pasal lah. Sibuk sangat nak duduk KL kan. Sekarang Sini aku ada tengok dekat video Ashraf Mokhtar tu. Yang actually dia macam, dia kata dia ni macam terperangkap dengan masalah ni. So angle dia orang nampak dekat benda yang petak tu. Macam tu. Kak pula terjebak. Alif pula. Oh, mentang-mentang Kak ada degree, ada master, kerja corporate apa semua. Alif yang tak ada apa-apa ni kena duduk kampung je lah. Tak payah maju. Dah lah. Macam mana, bro? Pula. Saya okey je. Tak ada kena paku ke apa ke. Macam pelik je. Ya Allah, Lia nasib Okay. Ini pun sama. Yang tadi tu pun sama. Yang nampak macam ketak macam tu kan.
Jadi dia datang. Kalau nak tunggu abah kamu berbuka air liur kita hari ni. Ha? Dah, jom cepat-cepat petang ni. Ya, ya, Sini dah tak ada. Kunci ada je sebenarnya. Tak ada apa-apa dah tak ada dah masak ni. Hmm. Ha, bunyi apa dia dah bunyi. Okey. Ni Alif. Ini kan favourite korang ni. Ha? Bulan-bulan Ramadan ni banyak pula. Maksudnya macam anak dia orang ni makin lama macam makin gerak kan. Apa dah lah tempat jauh, lepas tu minta tolong. Lepas tu benda tu benda yang sebenarnya dia orang Apa korang kena semata-mata pilih nak juga kan, bang? anak dia orang ni balik je. Sama macam ni, makan Tapi sama-sama. anak dia orang ni macam rasa terbeban. Mungkin macam tu. Muka mak, Mungkin macam tu. mak tapi muka abah. Itulah. Best kan? Dapat jugalah kita ni berbuka sama-sama, pergi terawih sama-sama. Macam dulu-dulu. Tapi nasib baiklah. Tayar tu pancit. Kunci tu pula hilang. Kalau nak harap korang sendiri nak balik. Macam dulu-dulu. Oh. Dah makan, nanti lauknya sejuk dah. Aku suka macam mana dia transition daripada gurau-gurau tu kepada memang truly rasa sebab dan juga rasa sedih. Untuk yang ni aku rasa aku agak suka juga. Dia punya cinematic dia memang on top. Emosi pun rasa best, macam bukan rasa best, macam rasa sampai lah dia punya emosi semua tu. Cuma storyline ni macam a little bit like macam biasa je, macam kita dah dapat agak daripada mula kan. So untuk yang ni aku boleh bagi buat masa sekarang aku rankingkan nombor 1. Okay, kita tengok mana tahu ada yang storyline yang lagi gempak, yang lagi best lagi. Okay, aku letak nombor 1. Okay, iklan yang kedua daripada Sengkars. Okay, yang bertajuk Aku Bengang Dengan Mak. Memang kalau raya ni memang banyak menggunakan elemen ataupun sentimen-sentimen keluarga ni. Dia agak sensitif untuk emosi lah kan. Tapi benda itulah yang boleh mendatangkan insaf kepada kita. So jom kita tengok dulu Aku Bengang Dengan Mak. Femi Doll. Sakit tu dah. Jawab. Ni, Tok Jamil tersat telefon mak. Dia kata dia nampak hang tengah pekan main CC game. Apa ni? Ha? Asyik tu mengambil duit aku je. Jomlah kerja hang. Ini mak aku. Garang kan? Tapi malangnya Sekejap, aku nak teka dulu. Mungkin cerita dia tentang Femi Doll ni, dia bengang dengan mak dia ni sebab mak dia ni macam selalu marah dia. Mungkin. Tengoklah. mak aku dah meninggal. Dah meninggal? Okay, title kat sebelah tu nampak lawa. Biasalah. Bila mak dah tak ada ni, of course lah sedih. Terasa macam seluruh jiwa aku pun ikut pergi dengan mak aku. Sedih juga. Tapi sekarang ni, aku bengang gila dengan mak aku. Sebab mak saya bagi rumah ni dekat abang saya. Pula. Habis tu saya nak tinggal mana Encik Ashraf. Mak aku ni memang lebihkan Along dalam banyak hal. Dah, mak dah masuk dah Long. Bila guna duit tu, jimatlah sama nah. Janganlah boroi. Okay, kat sini aku dah mula rasa nampak yang mak dia ni lebihkan dekat anak dia lagi seorang tu. Meanwhile, bila mak dia dah meninggal, abang dia tu jual rumah mak dia sendiri. Okay. Lagi satu, duduk tempat orang tu. Jaga diri tau. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mak, Ya. ah, Hmm. Mak ingat tak pasal pertandingan yang Aiman cakap? Esok dah nak kena bayar yuran. Aduh. Man, Ya. tak payahlah Man nak masuk pertandingan tu. Man tolong mak kat kedai nak. Banyak barang tak settle lagi Man. Mak ni kalau Aiman yang minta, itulah, inilah, tak boleh lah. Kalau Alung minta, sat je mak bagi. Dak nak naik angin dekat mak ni pasal apa? Alung tu kan duduk jauh dari kita. Habis tu kalau dia jauh, apa dia minta mak bagi? Ni Aiman yang ada kat sini yang jaga mak. Mak tahu ke pertandingan tu penting bagi Aiman? Susahlah cakap dengan mak ni. Timmy Don kalau bawa karakter-karakter yang serius memang Hello, Assalamualaikum Long. Aku okey ya. Nak sedih-sedih pun tak guna Long. Kesian arwah mak. Hang okey tak? tapi dia ngam dengan abang Benda penting. Apa dia? Dia ngam dengan abang Ha? Hang nak jual rumah ni Long? Habis tu aku nak duduk mana? Oh dia tu balik. Okey faham. Hello? Long? Hello, Long. Apa sampai hati hang Long nak jual rumah ni? Aku nak duduk mana Long kalau hang jual rumah ni? Lawyer? Oh. Encik Ashraf, ya. Minta maaf. Oh okey. Encik Ashraf jangan scam saya. Huh? Ha? Tak. Apa pula Ni Encik Ashraf. Kalau dia nak bagi, mesti mak saya akan bagi dekat abang saya. Nah, macam mana mak saya bagi rumah ni dekat dia? Ya, Encik Okay, understand. Maksudnya, rumah ni dia bagi dekat abang dia. Tapi, aku nampak dia keluarkan buku bank. Mungkin dia bagi something harta dekat si Femi Don ni. Macam tu lah aku rasa. So dia macam unexpected lah. Kenapa masa mak dia masih hidup selalu garang-garang dengan dia, tak buat baik dengan dia. Tapi sebenarnya di sebalik kemarahan tu ada kasih sayang. Gitu. Mak nak pergi mana tu? Itulah orang cakap. Banyak duit. Mak ni kadang-kadang garang-garang bersebab. Boleh tak? Bersebab. Mak pergi dulu. Berapa banyak ni? Jadi kalau masa lalu aku nampak lighting ni warna merah. Time ni lah dia baru tersedar yang sebenarnya mak dia tu sayang sangat kat dia. Faham, Mak. Itulah. Kenapa mak bagi Aiman duit Kita sebanyak ni jangan mudah sangat buruk sangka kat orang. Even dengan mak sendiri tak pun. perlukan duit tu pun. Itu duit mak Mak daripada mana luar. tak sayang anak. Tapi bapak dia mana? Alamak. Pagi-pagi raya ni Aiman tak mau sedih. Aiman okey. Mak tak payah risau pasal Aiman lah. Aiman balik dulu. Mak,
Abang dia mana? Okay, part ni sedih, serius. Yang tadi aku tak rasa sangat, yang ni aku rasa. Tapi daripada cinematic tu aku rasa macam a little bit kurang lah. Cuma, dia cinematic dah yang best. Cuma, dia macam tak boleh lawan yang tadi tu. Okay, daripada emosi, 14 je betul-betul rasa bagi aku. Okay, lagi satu daripada storyline ni best. Storyline ni memang gempak. Tapi untuk yang ni aku boleh bagi dekat nombor 2. Okey, yang seterusnya, yang ketiga adalah daripada Maxis. Maxis. Sebenarnya aku pilih Maxis ni bersebab sebenarnya, okey, sebab iklan Maxis ni macam banyak kali keluar dekat FYP aku, Mat. Yang dia tertinggal anak ke adik ke, aku pun tak tahu. So jom kita tengok dulu macam mana. Let's go. Oh, budak tu ke yang kena tinggal tu? Saya pun. Oh, kakak lah, bukan anak. Mak Ayah dah sampai kampung? Baru je sampai. Okey, kejap lagi kita orang sampai, okey? Hati-hati. Okey, bye. Kenapa awak call kakak? Mana ada? My phone. Acu. Comel. Dalam kereta. Comel. Hello? Akak kat mana? Acu. Astagfirullah. Apa yang dah buat ni? Tak, nasib baik si Acu tu ada telefon. Kalau tak ada telefon macam mana? Mampus. Kita tak boleh return sekarang, tapi kita boleh keep Acu on the phone. Acu cakap je dengan kita, okey? Kak, boleh Oh. Alah, comelnya Acu. lagu yang Mak selalu nyanyi tu? Comel. Sedap suara kakak dia ni. Kau perasan tak? Adik dia sama muka macam abang dia. CGB, Mat. Oleh. Tengok sama. Sebiji, Mat. Lah. Copy paste rupanya. Oh lolo. Gini. Okay. I see that. Akak minta maaf sangat-sangat. Akak tinggalkan Acu. Kak tak tinggal Acu pun. Acu. Lain kali kencing cepat sikit. Kat sini aku nampak first memang servis untuk menjual marketing tu ada. Yang kedua, kebersamaan dalam perpaduan kaum. Gitu. Okay, untuk yang ni aku rasa semuanya mid kot. Cinematic, storytelling pun macam simple je. Tertinggal je. Tu je lah kan. Okay, untuk yang ni aku boleh bagi dekat nombor 5 kot. Buat masa sekarang. Yang keempat adalah iklan daripada Farm Fresh. Bawa balik yang itu. Ni pun sebenarnya kita dah dapat agak dah bawa balik apa kan. Mesti bawa balik menantu. Okay, tak apa. Kita try tengok. Alright. Hello, Assalamualaikum, Mak. Hello, Amir. Kau balik tak dah tahun ni? Mestilah balik, Mak. Kalau macam tu, kau jangan lupa tau bawa balik yang tu. Kau jangan lupa tau bawa balik menantu. Yelah, tahun lepas kan kau tak bawa balik. Tahun ni mak nak kau bawa balik yang tu. Tu apa? Menantu ke? See?
Dia cakap dah menantu. Oh, bos susu. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya. Ya. Apa ni? Mak minta menantu pula ni. Ha? Menantu? Manalah ya tahu. Kau dah ada calon ke? Mana datang? Belum ada lagi. Pandai-pandailah. Kau cakap dengan mak kau tu. Ni. Lagi satu. Jangan lupa bawa balik termos. Mak kau dah bising dah. Ya. Kau bawa balik termos ni, dia lupa termos. Nanti Amir bawa. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sambung. Tengok semua makcik-makcik ni ada macam mental lah. Lagi. Terus main apps mencari jodoh. Jap. Ini pelakon kan? Ini pelakon ni. Hello Dina. Okey. Kita dah lama kawan kan? Apa nak tak? Ya, kau dah kenapa? Tak nak. Teman untuk raya. Hentikan persoalan bila you nak kahwin dengan servis saya. Bawa saya jumpa mak anda. 3 syarat. Jangan pegang, jangan pegang, jangan pegang. Raya tahun ni, kita halal vibes. Dah tu kau ada idea lain ke? Ada servis rupanya. Tanyalah. Toilet kampung you duduk ke cangkung? Toilet cang... Kira. Baik serius baik. Wih, mantul. Okey. Aku tak tahu lah. Dia punya macam rasa muzik video lama tu memang nampak real. Kenapa kau sedih sangat ni? Amir nak minta maaf dekat mak. Yelah sebab Amir tak dapat nak bawa balik menantu untuk mak. Ha? Menantu? Menantu apanya, Mek? Kan mak call kata bawa balik tu. Yang tu bukan menantu lah, Mek. Habis tu? Ni. Botol tu termos. Betul tak? Ni. Yang ni lah yang tu Amir. Betul lah. Amir kan dah lama tak pulang-pulang ni kat mak. Ha? Yang itu Bisakah kau menantu Yang ini Rupanya benda Allah ini. Nah, mak dah isi termos ni dengan cokomot. Ni sekarang ni Amir pergilah bagi dekat tu. Anak Pak Kasim tu. Dia kan mau balik daripada London. Syasha. Semuanya tu busybody.
Alright. This is a good iklan raya, okay? Hello. Here you go. Thank you. You so beautiful like fireworks. Like this flower, flora and fauna. Cakap Melayu je. Boleh cakap Melayu ke? Nampak tak cakap awal. Saya sebenarnya sangat suka. Okay, saya tak nafikan yang iklan ni memang sangat seronok ya untuk ditonton. So, aku boleh cakap ini boleh letak nombor 1. Untuk yang lagi satu tu aku akan replace ke tempat yang lain. So, kalau korang nak tahu fullnya macam mana, korang kena tonton video ni sampai habis dulu. Okay, jangan lupa untuk subscribe. Okay, jangan lupa untuk subscribe. Betul? Okay, kita sambung untuk iklan raya yang ke-5. Okay, yang ke-5 ni adalah daripada Bank Rakyat. Okay, yang bertajuk Salam. Alright, let's go. Alright. Esok kita akan dengar takbir raya. Oh, Nadi Nasar. Nadi Nasar, Mat, pelakon dia. Beto pun ada. Ini pelakon veteran pun ada ni. Man, kau bawa ayah tau. Habis je terus datang kereta. Ayah jam mana pula? Aduh, rajinnya comel. Nak salam? Salam tapi macam kesak ingos. Nak salam? Boleh. Nak salam? Kenapa ni budak ni? Nak salam? Oh, ni Nadi Nasar lama ya. Nak salam? Nak salam? Salam je. Duit raya tak nak? Tak nak, nak salam je. Nak salam? Alah, semua orang satu masjid disalamnya. Nak salam? Ni salam-salam sampai Zohor dah ni. Nak salam? Nak salam? Ya. Okey. Amin, cepat ah. Macam ni, jumpa tak? Tak satu pun sama je tangan Abah Amin. Faham. Bila boleh jumpa je tangan apa? InsyaAllah. Oh, ni pun ada. Man, kau bawa ayah tau. Habis je terus datang kereta. Ayah jam mana pula? Oh, man. Oh, man. Kari. Maaf.
Ayah lambat pergi tandas. Oh, man. Suatu hari nanti, tangan ini yang akan kita rindukan. Selagi ada peluang, genggamlah ia seerat mungkin. Kucumlah ia sepuas-puasnya. Aidilfitri ini, hulurkan salam kepada mereka yang kita sayang. Hargai mereka selagi ada. Salam Aidilfitri daripada Bank Rakyat. Yang ni serius, sangat touching, okay? Aku tak tipu, memang emosi aku boleh bagi 100%, memang sangat touching lah. Kan? Daripada Bank Rakyat, aku boleh cakap bravo lah, okay? Tapi ranking aku akan bagi tahu last, okay? Lagi satu pun aku akan bagi tahu last. So korang kena tengok video ni sampai habis. Tapi ni memang sangat, okay? Dia macam simple tapi storyline baik, kan? Tak apa. Ini ayah aku. Bekas tentera. Iklan BHP Petrol hingga hujung. Dan sangat berdisiplin. Kalau dia nak Mirul Aiman. dia mesti nak juga. Ayah nak apa-apa? Tak ada apa-apa. Tapi apa ya? Ayah nak pergi toilet. Dah. Raya ni ayah nak kahwin. Tapi kali ni permintaan dia lain macam sikit. Ui, nak kahwin tu, ui. Ui, dah ada girlfriend. Sudah, jangan dilayan. Bukan je permintaan dia. Alah kak, biarlah kak. Kau jangan nak layan benda-benda yang merepek-mepek ni, Betul ke, Mak? Raya ni Mak nak teruskan majlis tu juga? Dah orang nak kahwin dengan kita, terima je lah. Tapi Mak... Ni girlfriendnya. Angkat kain ke, Cik Timah? Abang meja. Tak siram pokok bunga. Puasa-puasa ni. Hujan lah. Raya ni kita kahwin ya. Alah, gatalnya abangnya. Boleh saya tahu. Ya. Tak payahlah ya. Ayah tak peduli. Ayah dengar sini. Tak payah ya. Ayah dah tua. Tak payah tak tahu ya. berapa lama lagi ayah boleh hidup kat dunia ni. Ayah minta satu ni je. Ayah tak ada minta benda yang lain. Tegas juga ayah dia. Tadi dia kata meja kan. Bekas askar kot ni. Kahwin. Tak apalah, Kak. Ni, ayah dengan Mak dah selamat kahwin dah pun. Sekali lagi. Ayah? Sekali lagi? Dah lebih 40 tahun dah ada orang kahwin. Tapi sejak kebelakangan ni,
ayah aku ada masalah dengan memori dia. Thank you, soldier. Dia macam jatuh cinta semula dengan mak aku. Sweet kan? Kita pun tak tahu sampai bila dia orang ada dengan kita. Tak apa. Yang penting dia orang happy. Awak janji ya, awak akan Alright. saya sampai bila-bila ya, Cik Timah? Sampai bila-bila, Tuan Major. Hingga hujung nyawa. Ingatan pudar di mama usia. Kasih sejati kekal hingga ke hujungnya. Untuk iklan ni, aku rasa kan, aku rasa dia macam diinspirasikan daripada filem Imaginor. Kalau korang tengok apa pelakon-pelakon ni pun macam ada masalah memori semua tu kan. Dia mungkin diinspirasikan daripada Imaginor. Tapi it's a good plot twist untuk storyline kan. Bayangkan dalam 4 minit je dia ada storyline yang agak best juga. Okay. So, bagi korang siapa ranking nombor 1, 2, 3. So, sekarang ni kita ada 6 iklan raya. So, aku dah buat keputusan. The best iklan raya untuk tahun 2025 adalah Come to Baby, Bank Rakyat yang bertajuk Salam. Actually aku memang sangat-sangat suka dan sangat-sangat touching dengan emosi, dan pelakon-pelakon semua memang power-power pula tu. Memang dia punya lakonan memang sampai lah bagi aku. Emosi sampai, storyline pun memang baik, ada plot twist. Dan juga cinematic pun okey, ngam kan. Budak tu memang sangat comel lah kan. Tapi yang nombor 2 apa? Nombor 2 adalah daripada Farm Fresh. Dia punya kreativiti dalam penceritaan iklan raya tu. Itu memang sangat baik. Dan yang nombor ketiga adalah aku suka Kias Rindu. Video pertama yang kita tengok tu, iklan raya yang pertama kita tengok tu, aku memang sangat suka juga. Dan juga cinematic yang ada makna tersirat, dan storyline dia mungkin agak simple, but dia punya daripada segi emosi yang dia nak cocok kat kita tu sampai juga. Okay. Dan yang ke-5 adalah daripada BHP. Last video iklan yang kita tengok tu, BHP. Itu pun bagi aku is quite good. Nama dia adalah Hingga Hujung. Dan diinspirasikan mungkin daripada movie Imaginor. Dan yang terakhir adalah daripada Aku Bengang Dengan Mak. Aku tak cakap yang nombor last ni tak best, tapi bagi aku is quite good juga. Cuma aku rasa ada yang lagi better. Itu saja. Okay. Semua iklan ni aku memang sangat-sangat suka. So kalau ada rezeki, tahun depan kita buat lagi. Okay, korang. So jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Okay. Dan jumpa lagi dalam 3 hari yang akan datang. Aku akan keluarkan satu video yang baru. Okay. Dan memang sangat-sangat berkait dengan raya lah. Sebab minggu depan kan raya lagi. So jangan lupa lagi, aku cakap lagi, jangan lupa like dan juga subscribe. Bye bye.